nylon plate ni bagus ke sebenarnya? Ataupun carbon je yang bagus? Sebelum saya kongsikan bagus ataupun tidak nylon plate ni, korang kena follow kita dulu geng. So geng, jom. Sebenarnya kalau korang nak tahu nylon plate ni bagus sebenarnya, tapi fungsi dia adalah berbeza berbanding carbon plate. Nylon plate ni selalunya ada dalam kasut untuk buat speed training. Nylon plate ni dia lebih fleksibel berbanding dengan carbon plate. Jadi bila kita berlari, rasanya lebih feel yang natural, lebih mudah untuk kita kawal kita punya tempo dan dia tidaklah terlalu keras. Fungsi utama nylon plate ni adalah untuk memberikan korang kestabilan dan juga support ketika korang nak buat running. Jadi kaki korang akan lebih cekap ketika korang nak buat interval, korang nak buat tempo ataupun korang nak buat shuttle. Kalau carbon plate ni dia lebih fokuskan kepada maximum propulsion dan juga race punya pace. Jadi nylon plate ni dia berada kat tengah-tengah, iaitu memberikan korang keseimbangan ketika berlari dan memberikan korang keselesaan bila nak berlari. Jadi sebab tu nylon plate ni sangat bagus kalau korang yang jenis runners yang baru nak berlari, yang jenis yang nak buat training. Ini adalah untuk korang. Jadi kesimpulan dia, nylon plate adalah untuk keseimbangan ataupun untuk daily training, manakala carbon plate untuk race day. Ada ke kat sini yang selalu pakai nylon plate ni? Cuba komen kat bawah. Jadi yang mana berminat untuk dapatkan kasut-kasut nylon plate ni, korang boleh datang ke SMT Sport Kuala Terengganu atau membeli secara online.